Dah kemas bersama saya punya orang rumah. Okey, yang ni kita dah ni lah banyaklah kita dismantle untuk kita keluarkan dan memberi laluan kepada owner baru untuk rumah ni lah. Okey, dan kita akan pergi ke bilik bawah terlebih dahulu. Okey, ni yang kita dah kemas, dah ada ruang kosong. Okey, kita tengok sekali lagi. Yang ni saya pun dah kemas, dah bersihkan, dah cuci tadi. Okey, hari ni adalah hari terakhir untuk mengemas rumah, untuk pindah ke rumah dan kita akan handover kepada owner baru. Okey. Inilah tempat dia, ni adalah intermediate, lebih kurang dalam 4.1 ataupun 4.2 point. Okey, rumah. Okey, ni ada bagi 4 aircon, ni adalah aircon dekat ruang tamu. Yang ni pun lampu memang kita sediakan. Okey, lampu raya saya bagi free sahaja. Okey, ini kita akan masuk ke dalam. Ini saya dah kemas bersama saya punya orang rumah. Okey, yang ni kita dah ni lah banyaklah kita dismantle untuk kita keluarkan dan memberi laluan kepada owner baru untuk rumah ni lah. Okey, dan kita akan pergi ke bilik bawah terlebih dahulu. Okey, ni yang kita dah kemas, dah ada ruang kosong. Okey, kita tengok sekali lagi. Yang ni saya pun dah kemas, dah bersihkan, dah cuci tadi. Okey, kita akan pergi ke store. Store ni tak ada lampu, yang ni dia pakai ni lah wire lah, saya tak sempat nak buat untuk lampu. Okey, yang ni disebabkan banjir sebelum ni memang agak kusam sedikit. Dan kita akan pergi ke bahagian dapur. Okey, ni dah kemas semuanya. Okey, kita saya inform sekali lagi, sebelum ni saya ada buat video, yang ni kita bagi untuk kabinet. Okey, semua sekali memang lengkap. Ni adalah aircon yang kedua dekat kitchen. Yang ni major sekali, cuma dekat sini owner kena buat balik lah, mungkin dia kena buat sealer, kena buat cat balik. Yang ni kita bagi sekali untuk tempat masak. Yang ni dia pakai yang tembak api punya lah. Okey, dekat luar, kita akan pergi dekat luar. Okey, sebelum kita pergi dekat luar, kita akan tengok tandas terlebih dahulu. Adalah tandas nombor 2 dekat bawah. Ini pun saya dah kemas. Kita akan handover kepada owner baru. Okey, dah kemas. Okey, racking ni kita bagi, saya tak nak dismantle lah. Mungkin owner nak buat apa, nak simpan, letak barang apa dengan yellow sekali, yellow trunking. Ni cermin untuk dekat sini saya tak sempat nak buat selepas banjir tu hari. Okey, yang ni mungkin owner boleh buat lah untuk cantik sikit untuk rumah ni. Okey, ada pipe dekat sini untuk buat senang untuk mencuci baju, untuk washing machine. Dan kita akan pergi ke tingkat atas. Okey, tingkat atas. Tingkat atas ni ada 3 bilik, 1 master bedroom dan 2 bilik biasalah, 2 bilik kecil. Kita akan tengok bilik kecil terlebih dahulu. Okey, ni sebelah dia dekat sini. Okey, yang ni pun ni adalah aircon yang ketiga, 1 living room, kitchen. Yang ni adalah untuk yang bilik dekat atas lah, bilik kecil lah. Okey, kita dah buat semua dah. Okey, kita akan pergi ke bilik yang seterusnya. Okey, ini adalah bilik yang kedua. Agak besar sedikit daripada bilik tadi. Yang ni cuma, yang ni tak ada aircon. Cuma owner akan boleh buat untuk aircon lah. Dekat situ dia punya yang lama punya aircon.
Okey, yang ni kita bagi 4 biji aircon untuk rumah ni. Okey, kita akan pergi ke master bedroom. Ni adalah ruang untuk buat kerja, untuk santai, mungkin buat untuk yang letak TV dan sebagainya, mungkin PC dan macam-macam lagi lah yang owner boleh buat. Okey, kapet ni saya bagi, saya malas nak tarik, saya malas nak ambil lah. Okey, yang ni yang ini adalah joint, maksudnya master bedroom, dan 2 bilik boleh lalu dia punya tandas ni. Kita akan pergi ke bilik master bedroom, agak besar master bedroom. Okey, ini dia punya tandas. Okay, ni pun saya dah cuci tadi. Okay, so tak ada apa-apa dah. Okay, saya tinggalkan. Okay, ini adalah ruang belakang dia. Okey, itu sahaja untuk bilik. Dekat atas ni ada 3 bilik dan kita tengoklah sekali lagi sebelum kita orang cakap menutup tirai untuk dan kita lepaskan kepada owner baru seperti perjanjian SPA lah. Tengok sekali lagi. Okey, yang ni dia ada auto gate. Okey, saya lupa pula ada auto gate kat sini. Kat sini auto gate lah. Untuk owner baru memang lengkap. Dekat sini okey, dekat sini rumah ni okey, ada 4 biji aircon, 2 heater yang saya jual sekali dengan awning dekat belakang. Dan satu lagi ada cabinet yang telah renovated, dan satu lagi last but not least adalah auto gate. Okey, itu sahaja untuk ini. So, selamat tinggal rumah dan kita akan bergerak ke rumah baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.